Kalau boleh, hari Arafah doanya bukan 1, bukan 2, bukan 3. Kalau boleh 200. Penutup pada doa tu satu je. Ya Allah, andai ada doa yang masih terbuku dalam hati, so pintu rezeki bila dia tarik, serta-merta saya lost segala kesenangan yang saya suka. So jadi gila lah sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada sahabat-sahabat yang di luar sana yang diraikan di konti sekarang ni, iaitu Ustazah Siti Aminah Sulaiman, iaitu penulis buku Asas-Asas Fardu Ain Wanita, yang berkaitan dengan hukum hakam, taharah, bab-bab darah, solat, puasa, zakat, haji dan umrah. Ini buku tahun 2024. Saya mula bertemu dengan Ustazah pada mula berkarya ini betul-betul di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur tahun 2024. Betul tak Ustazah? Betul. Betul. Masa Ustazah single lagi. Tapi pada tahun ini sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur tahun 2025. Hari ini, hari Jumaat 23 bulan 5, bermula Pesta Buku Antarabangsa yang tahun ini. Maka satu lagi karya daripada Ustazah Siti Aminah muncul di Pesta Buku Antarabangsa di bus Galeri Ilmu, ya, di Dewan Tun Razak 3. Jadi anda jangan lepaskan peluang. Malam ni saya berpodcast dengan Ustazah tentang buku ini. Buku ni kan satu yang istimewa tau. Kenapa gambar Habib Ali di depan ni? Yang dengan tajuknya Mahabbah, memetik cinta dari langit. Jadi saya nak korek lah sempena bermulanya Pesta Buku Antarabangsa ni, apa keistimewaan buku ini dan apa kaitannya dengan Ustazah Siti Aminah selaku penyelidik dalam buku ini. Ustazah boleh cerita sikit tak? Boleh, insyaAllah. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Hajar Jalila lah. Daripada tahun lepas, daripada seorang yang gemuruh, hari ni duduk sebelah Puan Hajar. Hari ni saya dah jadi macam Puan Hajar, dah santai je. So Alhamdulillah, hari ni Allah bagi peluang untuk kita lagi sekali podcast dalam media Galeri Ilmu. Macam bak kata Puan Hajar lah, pasal buku fik kita bahaskan nanti sebab kita dah tahun lepas kan. Ya, betul. So untuk tahun ni saya pun sangat berbesar hati dan seronok nak bahaskan pasal buku yang sangat sebenarnya sentimental value untuk saya sendiri. Kenapa? Buku ni melibatkan Sayyidina Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Saya gemar dengan Habib dari umur saya 9 atau 10 tahun. Masa tu Sayyidina Habib dekat TV ada macam mengajar ngaji ke, atau zaman tu ada zaman Habib muda-muda masa tu. Tahun berapa tu? Saya tak ingat, umur saya 10, mungkin dalam 15 tahun lepas. So daripada situ memang saya minat dengan Sayyidina Habib dan memang follow Habib daripada situ hinggalah ke hari ni. Tapi sepanjang dalam fasa saya ikut Habib ni, saya memang pernah letak azam 10 tahun lepas, iaitu saya ingat pada tahun 2015. Masa tahun pertama saya masuk dalam dunia penerbitan ni lah. So masa tu saya diminta untuk buat buku umrah, buku Iqra. Saya pernah terdetik dalam hati, kalau Allah bagi saya rezeki, saya nak buat buku tentang Sayyidina Habib. Dan buku tu first yang saya baca adalah Nasihat Buat Hati. So saya fikir why not one day saya nak buat sendirilah. Setiap hari minta, lama-lama pun sibuk dengan belajar, sibuk dengan kerja, pun dah terlupa dah benda tu. Tapi sampai satu masa pada tahun 2022, saya takkan lupa tarikh ni sampai bila-bila lah. 11 hari bulan 1 tahun 2022. Saya panggil Amul Hadni, tahun kesedihan saya yang sangat teruk. Saya diuji dengan kalau kita tengok buku ni kan, dia banyak menceritakan ujian tu. Macam mana kita nak anggap ujian tu sebagai satu nikmat. Okay. So saya diuji dengan beberapa perkara yang saya sangat suka. Yang pertama, ayah saya. Ayah saya adalah manusia yang saya paling sangat cinta lah. Boyfriend pertama dan terakhir saya dalam hidup. Yelah. Semua orang tak boleh jealous kan? Tak boleh. Suami pun dah tak boleh jealous. Sebab wali kan? Betul. Kedua, kerjaya ayah saya. Kerjaya ayah saya pun saya suka. Sebagai apa tu? Ayah saya sebagai manager bahagian logistik. So saya suka tanya perkembangan. Dan dia suka cerita daripada tahun ni berapa kontena dia bawa masuk, dia cerita. Dan yang ketiga, saya paling takut kalau ibu dan ayah saya diuji dengan apa-apa sakit. Yelah, saya ni satu-satunya anak perempuan. Dan saya memang tak boleh, saya ni anak manja. Saya tak boleh pisah, saya tak pernah tidur rumah siapa pun.
Saya dengan mak ayah saya je berpanjangan. Tengok hari ni saya datang pun mak ayah saya masih ada walaupun saya ada suami. So nak dijadikan cerita, satu hari, saya ada 3 perkara saya sebut yang saya suka kan. Satu hari Allah uji dengan masalah kerjaya ayah saya. So ayah saya tidak lagi bekerja berkaitan logistik lagi. Berhenti serta merta. Wow. Okay, atas ada masalah peribadi yang kita tak wajar kongsilah. Mungkin akan berlaku aib pada pihak-pihak yang tak sewajarnya. Kedua, tentang kesihatan. Setelah diuji tentang kerjaya pada bulan 1, untuk pengetahuan penonton, saya adalah orang yang kerjanya belajar je. Belajar. Tak perlu pun nak bekerja cari duit. Sebab provider saya, ayah saya. Sebab tu saya suka kerja dia. Gaji dia besar, dia bagi saya. Wow. Selalu masuk kedai emas, shopping yang tak apa-apa. Pembaziran sangat berlaku pada zaman tu. Betul. Sampai satu masa Allah uji saya, Allah tarik rezeki ayah saya. So masa Allah tarik tu, saya pitam. Yang menjadi saksi tu adalah mak saya dan abang saya lah. Saya pitam dan saya bangun daripada situ, saya tanya dengan Allah. Tuhan ni ada ke? Sebab ayah saya orangnya baik. Kenapa tiba-tiba dia diuji macam ni? Dia suka sedekah, dia suka buat macam-macam. Tapi kenapa rezeki dia ditarik? Sampai saya tengah sembahyang pun abang saya paksa saya sembahyang kan. So saya pun sembahyang tu dalam keadaan aku nak sembahyang nak menghadap apa yang tak ada apa-apa yang kita nak sembah. Masa tu kiblat saya adalah pintu. So saya rasa macam nothing. Aku minta pun dah tak boleh nak tolong. Sampai satu fasa saya berada di rukuk dengan nak masuk sujud rakaat yang kedua waktu asar. Tiba-tiba saya tengah sujud tu, ada macam rasa satu selimut yang berada atas telekung. Dan saya bangun daripada sujud tu bila ayah saya balik daripada kerja tu. Maksudnya tu last day dia kerja, dia ketuk cermin. Saya bangun, saya menangis. Setiap hari saya bertanya, kenapa ayah saya? Sebab ayah saya bayar rumah, bayar kereta, tanggungan hutang tu banyak. So pintu rezeki bila dia tarik, serta-merta saya lost segala kesenangan yang saya suka. So jadi gila lah sekejap. Sampai satu masa tu saya buka kuliah Habib. Masa tu saya tak suka juga, tengah marah kan. Masa tu Taufik dekat Sungai Penchala hari Isnin. Tu tempat saya tu Ustazah. Dekat Sungai Penchala kan, dekat Taufik. Hari Isnin saya tak lupa. Jalsa Isnin namanya biasa Habib buat. Jalsa. So kuliah hari tu adalah menceritakan tentang Isra' Mi'raj. Yang mana saya buka-buka tu, salah satu lafaz Habib adalah, kemanakah aku mengadukan masalahku? Macam kena kat kita kan? Dan bila dia kena, saya terus dengan kuliah tu sampai habis. Rupanya kisah Nabi berada di Taif tu. Nabi nak pergi berdakwah. Lalu Nabi dibaling batu, dihalau. Lalu Nabi nangis merayu kepada Allah. Ke arah musuhku ke arah benda yang aku tak suka. So bila saya dengar, saya fikir balik. Kemana ni Allah nak hantar? Daripada itulah bermula jejaknya. Saya tak pernah miss kuliah saya di Labi Ali. Maknanya Ustazah akan pergi? Saya tengok live. Tengok tapi live tak kan? pernah tinggal. Sebab daripada situ sebenarnya Allah menjawab segala soalan saya. So bila lama-lama saya dah faham konteks tu, masa tu akidah yang tapesong mula-mula macam menyembah siapa ni kan, dia dah mula mantap balik. Dia dah mula sayang okay. Tu Allah tarik. Dah tarik. Bulan 7 dia uji ayah saya kena serangan jantung. Oh, Masya Allah. Kena serangan jantung dalam keadaan kami tak ada duit. Rawatan RM60,000. Ya Allah ya Tuhan. So boleh bayangkan tak jenis dia. Masa tu saya dengan abang saya belajar. Masih belajar. Dan masa tu abang saya buat tindakan, dia kata, okay, saya jual emas saya, dia nak jual kereta lah. Tapi masa tu saya bertemu pakcik saya. Ayat dia macam ni. Tak percaya ke Ar-Razik tu siapa? So saya macam, apa kaitan ni? Rupanya Ar-Razik tu adalah salah satu nama Allah, iaitu Maha Pemberi Rezeki. Nak dijadikan cerita pun aja. Last kali dia hantar ke IJN kan. Rupanya tak payah bayar sebab abang saya kerja government pakai GL. Dan lepas daripada tu Allah gerakkan hati saya untuk tak buat apa-apa operation. Kita jaga daripada makanan, daripada kesihatan. Alhamdulillah dah 5 tahun dia survive dalam sakit ni. Dan betul, yang bagi sakit tu pun dia, yang bagi kesembuhan tu pun dia. So daripada situ saya belajar, apa sahaja yang jadi dalam hidup ni, sebenarnya dia memang ujian tu memang sakit. Tapi daripada ujian yang saya kena tu lah, hari ni saya jadi seorang penulis untuk Galeri Ilmu. Dan pada ujian tu jugalah saya mesej Haji Zakaria. Ada kerja freelance tak? Cari duit. Daripada situ Allah hantar. Last kali saya dapat offer untuk saya jadi penulis. Dan hari ni saya jadi benda ni hari ni adalah disebabkan ujian yang Allah hantar 4 tahun lepas.
Tapi sebenarnya Ustazah sebenarnya menulis ni dah lama kan? Tapi tak pernah terbit. Tak pernah terbit ya? Saya lebih kepada bagi manuskrip ke orang. Orang nak minta tolong buat ni, saya buat. Saya tak pernah hari ni yang orang kenal Ustazah Siti Aminah Sulaiman ni tak pernah ada. Tak pernah langsung. Tapi Ustazah memang mengajar apa semua kan? Selepas ujian tu berlaku. Sebelum tu saya sekadar pelajar semata-mata. Dan perhabis duit lah. Tak pernah kerja. Duit. Wah, istilah bagus. Perhabis duit. Perhabis duit. Kerja habiskan duit je. Sebenarnya kan saya percaya bahawa benda ni mungkin doa daripada ayah, doa daripada tok, doa daripada keturunan-keturunan sebelum ni kan. Ya Allah, peliharalah zuriat-zuriatku kan. Jadi sebenarnya Allah dah pilih tu, tapi prosesnya lah tu kan. Jadi benda tu bila tiba turning point dia tu kan, maka benda tu dapat balik kan. Mungkin ujian tu lah yang ditarik sekejap. Sebenarnya daripada ujian tu lah memang mematangkan. Dan dia buat saya rasa satu tahap apa tahu. Kalau tak ada duit pun tak apa, Allah akan hantar dengan cara lain. Ya, betul. Sakit pun kalau doktor kata ni tinggal sehari dua, tak. Kalau Allah kata Allah nak sembuhkan, Allah sembuhkan lah. Di situ maknanya dah ada rasa, maknanya kita dah boleh rasa sangka baik dengan Allah tu lebih tinggi lah. Betul. Kan? Dan itu adalah di situlah kelebihan yang bagaimana yang kalau dalam galeri ilmu kita angkat point kita orang punya moto menitik hikmah menuju jannah tu, mencari hikmah di sebalik segala apa yang terjadi. Kan? Apa hikmah ya? Bila jadi je, ya Allah, apa hikmahnya? Ya Allah, kenapa kau uji aku macam ni? Kenapa aku, ya Allah? Apakah selalu macam tu, apakah ada sesuatu yang kau nak beri? Apakah ada sesuatu yang kau nak beri? Saya selalu sebab kita ada menjadi ibu kan, ramai anak. Kadang dia henyak dalam keadaan kita sangka okey je, tapi bila dia kena sekali kan, ya Allah Tuanku, kau nak uji aku, ya Allah. Dia tarik tau, mengingatkan kita balik, ya Allah. Ada big reason kenapa dia jadi benda ni. Betul, ya Allah, aku banyak tak solat hajat agaknya ni. Ya Allah, aku dah lupa kau. Aku dah tak serius ni. Duk balik. Dia rentak balik kan. Betul tak? Betul. Dia rentak balik. Betul, ada pepatah bahasa Arab kalau saya tak silap saya lah. Ma ja'ala ta illa ba'dal bala. Tak akan datang satu ujian tu melainkan Allah nak bagi nikmat. So kalau kita kena ujian hari ni 1, 2, suami hilang kerja, anak masalah, anak sakit, keluarga mertua masalah, keluarga sendiri masalah, be ready. Allah nak bagi satu ganjaran yang paling besar dekat kita yang mungkin akan datang secara segera kalau kita sabar dengan benda tu. Betul, kekuatan sabar tu lah. Sabar lah. Itulah separuh dari sabar tu tak sabar. Tapi macam kata Habib, sabar tu senang. Tapi sabar dalam bersabar tu payah. Cuba Ustazah urai sikit. Untuk kita minta orang bersabar, sabarlah ni ujian sikit, senang. Tapi untuk kalau sabar untuk 1 hari, 2 hari, okey. Tapi kalau sabar sampai 10 tahun, 12 tahun, boleh tak? Itulah istilah dia, sabar dalam bersabar. Nabi kalau kita tengok peristiwa pertukaran arah kiblat. Kita sekarang ni minta doa sehari 2 hari tak terjadi rasanya. Kita minta doa hari ni, ya Allah, kalau aku doa mentang-mentang malam Lailatul Qadar, hari ni doa mesti kena dapat esok. Confident je. Tak silap saya baginda Nabi doa untuk pertukaran arah kiblat melebihi 10 ke 12 bulan kalau saya tak silap. Nabi merayu setiap hari doa tu untuk pertukaran, dan Nabi minta doa untuk daripada Allah tu doa kebaikan. Pertukaran. Kenapa Nabi tak nak kat Baitul Maqdis? Sebab sama dengan orang bukan Islam masa tu. So dihina kan. So lalu Allah hadiahkan setelah berapa lamanya doa tersebut, Allah gantikan peristiwa pertukaran arah kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah. Kepada Baitullah. Tapi Nabi doa berapa lama? Kita hari ni mentang-mentang tu waktu mustajab doa, mentang-mentang kata Arafah waktu wukuf tu mustajab. Kenapa saya minta tak dapat? Betul. Instant. Kita semua benda kita, ya Allah aku nak ni, kau kena bagi ni esok. Suka Ustazah. Ustaz lu kata, orang kata pergi haji doa makbul, tapi balik haji lagi dapat ujian paling berat. Betul. Dan ada yang kata itulah haji yang sebenar. Betul. Haji yang mabrur ni adalah bila mana dia berhadapan dengan ujian. Ni ujian. kalau pergi haji pun senang, balik pun senang, berhati-hatilah. Sebab ujian yang paling tanda Allah sayang ni bila Allah buat kita menangis. Betul. Kalau sentiasa ketawa ni kita lupa. Kita akan fikir hari ni aku dapat duit sebab aku kerja. Hari ni aku dapat sebab aku belajar. Tapi cuba kalau kita belajar, kita tak dapat ya Allah, kenapa kau uji aku macam ni? Menangis. Mulalah solat hajat, tahajud, minta rayuan kepada Allah. Dan pada akhirnya kita akan faham yang bagi tu bukan kita, bukan penanda periksa, tapi Allah SWT sendiri.
Tapi itulah Ustazah, macam mana nak melatih kan diri kita, hati kita ni kan betul tetap tak ikhlas betul. Macam Ustazah kata tu. Betul, kalau apa-apa jadi kan, baik ke buruk kita tak terkesan pun dengan pujian ataupun ujian tu kan. Masalahnya kita ni kalau orang keji cepat sentap. Kalau orang puji mengembang kan. Tapi macam mana nak jadi orang yang tawaduk je kan. Bukan senang kan. Itu nak jadi tawaduk rasa saya jauh daripada istilah tu. Sungguhnya kita ada latihan lah kan. Macam mana tu. Tapi apa yang saya belajar daripada Habib Ali sendiri, bila mana kita nak melatih diri kita untuk jadi orang yang senang katalah, bila dibagi nikmat pun dia bersyukur, bila dibagi ujian pun dia sebut Alhamdulillah dulu. Maknanya nak belapan dada tu. Belapan dada. Ada dalam ni ada cerita ni belapan dada memaafkan tu. Nak lapan dada tu kan. Allah, sentap dulu sebenarnya. Bila dia pegang konsep benda tu lah, maja'ala ta illa ba'dal bala. Takkan datang satu ujian ni kalau Allah nak, dia takkan datang ujian tu melainkan Allah nak bagi nikmat. So, setiap hari apa pun, contoh orang keji kita hari ni kan. Orang keji, orang kritik, mungkin orang tuduh kita. Baru kita nak mula berubah ke arah agama, pergi kuliah ilmu ke, posting ilmu, orang dah cakap, alah baru nak jadi baik dulu, cakap orang juga. Betul. Baru nak posting baik, gaduh dengan lelaki juga. Baru nak post-post macam ni, gaduh dengan mak mertua juga, gaduh dengan mak sendiri. So, orang akan terus kritik. Cara untuk kita berlapang dada dengan ikhlas adalah, segala apa pun yang kita buat tak boleh langsung bergantung selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergantungan tu termasuklah mak ayah. Kita akan diuji dengan sesuatu benda yang kita suka. Betul. Itulah. Kita sangat diuji dengan sesuatu benda yang kita suka. Terutama dengan mak ayah. Mak ayah. Kita kena bergantung terus dengan Allah. Tapi kita boleh meminta doa kan melalui mak ayah tu kan, sumber barakah kan. Betul. Minta doa boleh. Tapi kita jangan rasa sebab mak ayah aku doa. Macam kita lah, kita solat duha dengan harapan solat tu niat kita nak Allah bagi kita kaya. Sepatutnya kita solat sebab kita nak jadikan solat tu mendekatkan diri kita pada Allah. Baca waqi'ah sebab orang kata waqi'ah ni jadikan aku kaya. Betul. Ada orang baca surah Yusuf, surah cantik. Yusuf cantik, kejap lagi muka lagi breakout. Stres dia jadinya. Sebab dia buat satu benda tu dia masih bergantung kepada makhluk. So dia tak bergantung kepada Allah, niat dia dah lari daripada landasan. Tak jauh merdeka lah. Dia akan sentiasa bertanya kenapa. Yelah, sebab kita tengok generasi sekarang kan, terutama kadang perkahwinan di usia muda kan, kadang-kadang berlaku gelombang yang tidak sabar, kekurangan sabar tu kan. Bila kita suruh, macam ada yang kata solat lah, sangka baik lah, doa lah, apa semua. Kadang dia orang kata buat pun tak jadi, tak jadi pun, saya dah berdoa pun tak boleh pun. Macam mana tu Ustazah kan? Kita tengok isu, maaf saya cakap isu penceraian lah berlaku daripada sebenarnya. Isu sekarang isu apa Ustazah? Tutup botol sos cili. Koyak sos cili kan? Sekarang ni kalau buka mana-mana, sebenarnya itu adalah term yang tengah viral lah sekarang. Kalau buka TikTok, sos cili mesti keluar. Dia konsepnya macam nak cakap macam mana, suami akan kalah dengan perempuan yang boleh koyakkan sos cili dekat restoran. Contoh dia keluar dengan workmate dia lah. Kononnya apa istilah dia nak sampaikan, suami akan kalah dengan perempuan yang mampu serve dia. Bayangkan kita makan Mary Brown, ada orang koyakkan, tuangkan sweet. Itu sebelum kahwin, dah kahwin, letak botol cili di atas tu, tuang lah. Sebab apa? So sweet. Istilah tu sebenarnya orang tak patut viralkan. Tak perlu kita nak provoke suami kita. Kita tak perlu nak rasa suami kita pun macam ni. Tak. Selagi mana kita bernama satu isteri, bila kita faham konsep agama, bila kita faham yang suami ni pun pinjaman daripada Allah, kita berkhidmat semampu mungkin. Saya tak nafikan. Dulu, Puan Najam, saya bagi talk, saya belum kahwin. So, teori je. So, dia macam, kita kena sabar kalau kahwin ni. Kita macam tu, teori macam terpaling perfect. Sekarang dah rasa tu? Sekarang dah rasa sesungguhnya. Betul lah. Rumah tangga ni ibadah yang paling terpanjang. Ya, betul. Dan nak sabar tu memang susah. Betul. Sebab kita kan apa-apa barakah tu pada suami. Betul. Kan. Yalah, kepada Allah, mana dia perantara. Nak pergi kerja pun minta kan. Hari-hari minta doa, minta izin, minta lalu, minta pergi sana. Macam pengalaman saya lah. Yalah, kita dah berkahwin kan. Nak pergi mana pun ni? Nak malam ni podcast ni. Kan, saya beritahu doakan saya. Saya akan balik lambat ni. Apa semua kan, jadi doakan. Mohonkan barakah. Mohonkan kerja ni kerja dakwah. Kan, jadi bila di doa tu kan, kita mudah-mudahan terpelihara lah kan, menjaga apa semua kan. Kalau Puan Najah nak tahu, kalau saya pula kalau nak pergi podcast ke, pergi kuliah ke, pergi mana,
Bukan saya cakap saya isteri yang baik. Saya lagi nakal. Sama ya lah. Allah, saya betul lagi kalau orang tanya nakal. kan. Tak ada. Saya lah yang paling brutal. Saya kuat merajuk saya ni. Benda-benda kecil sense. Tapi sebenarnya merajuk ni kita nak perhatian je lah. Yalah. Tapi daripada sekarang, even hari ni kalau Puan Najah tengok, hatta selendang yang saya pakai, selendang Palestin ni pun suami saya yang letak kat bahu. So daripada approval dia, itulah saya keluar. Yalah, betul. Dulu kita keluar ada make up. Suami saya tak suka isteri dia make up. Betul. So nak tak nak, tak payahlah make up, tak payah cari pasal. Tak susah pun, tak payah susah. nak beli-beli susah Ustazah. Tapi kadang-kadang kena pujuk sebab kita suka melawar. Tak apa, melawar depan husband. Itulah suami saya cakap, kenapa orang perempuan kalau pergi jemputan kahwin melawar? Tapi kat rumah baju tidur tijuk. Awak nak cantik untuk siapa? Selesa Ustazah. Kain paling sejuk kan. Bukan, tapi memang bukan senang. Betul. Tapi kita melawar kat luar tu tapi kita melawar tu bukanlah nak biar penampilan kita kemas. Betul, isi siapa tu? Oh, isi dia. Oh, ya. Lagi bila kita bawa imej agama, betul. Sangatlah kena jaga. Tak bolehlah selebet sangat kan. Betul. Yang itu menampilkan kita punya inilah orang kata imej lah kan. Zaman sekarang ni jadi isteri ni, saya perasan lah perosak kepada minda seorang perempuan ni. Bukan lagi dulu kita selalu takut Dajjal kan. So kita fikir Dajjal datang je kena ikat anak perempuan. Sebenarnya daripada telefon, bila keluar kes orang ni cerai curang, kita dah sangka suami kita macam tu. So kita mula cakap, awak jangan saya banyak kerja kat rumah, awak jangan jumpa kawan. Kita dah mula ada sangkaan buruk. Sedangkan ana inda zanni abdi bi, aku adalah sangkaan hamba-Ku. Sangkalah suami kita baik. Dan mana tahu sekalipun suami kita pernah lelaki kan, dia akan tergoda dengan dunia luar. Mungkin dengan doa dan sangkaan kita sebagai seorang isteri tu menyelamatkan dia dekat luar. Sepatutnya kalau kita sebaiknya kalau nak keluarkan, ya Allah, saya doakan awak kerja elok-elok, balik elok-elok kan, dapat rahmat, jaga mata untuk saya, untuk saya je. Rezeki tu bawa rezeki yang berkat untuk kami kan. Semoga betul. kami jadi. Cuba kalau suami pergi kerja tu sekali-sekali selfie hantar gambar kat suami. Taklah dia terpancing dekat perempuan lain. Ini hantar gambar, jangan lupa beli ayam ni, daging ni. Boring lah orang tu. Kenalah pandai cuit hati suami sendiri kan. Itu kadang-kadang kena belajar juga ilmu psikologi. Dan sebaiknya kan bila kita berumah tangga tu dia ada fasa. Fasa setahun ke 5 tahun tu dia ada lain mood. 5 tahun ke 10 tahun lain mood tau. 10 tahun ke 15 tahun anak dah besar fasa lain. Bila anak dah mula masuk universiti, mak ayah dah lega, fasa lain pula. Dia kena belajar. Lepas tu bila dah fasa satu fasa pula, fasa dah nak ke menopause. Jadi ilmu tentang rumah tangga tu kena terus belajar. Betul. Kena terus mengenali watak pasangan dan diri. Terus mencari untuk kita mengekalkan lah. Di samping amal ibadah apa semua. Tapi Puan Haja tahu tak masalah hari ni apa? Puan Haja tengok mak-mak kita kan. Umur dia 30 tahun pun, ayah kita maksudnya 30 tahun perkahwinan pun, ayah kita balik kerja, dia masih mampu hidang nasi, lauk, air asin. Sebab apa? Mak kita tidak terdidik dengan pemikiran bila mengandung, isteri penat, isteri exhaust, isteri perlukan tenaga. Bila bersalin, isteri dah tak ada mood nak layan suami. Benda ni datang daripada mana tau Puan Hajah? Daripada ideologi TikTok yang merosakkan, yang mengajar perempuan untuk kita kena ada me time. Kita kena ada masa kita sendiri. Mak-mak kita dulu berkhidmat, tak sempat berpantang dah mula menguruskan rumah. Kita kena belajar dengan orang dulu lah. Orang dulu ni mungkin ilmunya tak setinggi dengan orang sekarang. Tapi umat akhir zaman ni ilmu dia tinggi. Tapi kerosakan lagi banyak berlaku sebab terlampau sangat tinggi ilmu. Sebab mungkin yang dulu tu dia taat. Dia tahu fokus ilmu, belajar dan taat. Dah ikut macam kalau dalam pantang kita jaga macam mana kan peraturan-peraturan tu. Jaga dengan pemakanan macam Ustazah nanti kan. Macam makannya macam mana. Dia sebenarnya makan tu bukannya untuk badan sehat yang sekarang. Pergi ke umur dah 50, 60 tu. Badan tu supaya rasa badan tu tak rasa lengur sangat bila ni kan. Bila maknanya sesuatu perkara tu lah macam saya kata tu lah. Sebab kita berfikir orang dulu kenapa dia ni sebab dia fikir dia nak kena kerja. Lepas dalam pantang tu kan lepas ni kan dia nak kena urus anak. So dia anak grip suami. Dia punya bengkung tu dengan kemas. Yang ikat tadi. Saya dulu 15 meter. Saya mak mentua saya dah bagi tahu jangan pakai yang sekarang, pakai yang apa tu yang 15 meter tu ikat tu. Kami ikat tu daripada hujung ke hujung berpusing. Orang kata ikat kat kadang-kadang kayu ke pokok saya nak bagi. Ikat kat tingkap. Dulu rumah tu tingkap kayu kan. So ikat dulu lepas tu tarik dah agak 5 meter. Dah lepas tu dah sampai dah dekat tingkap tu tarik lagi. 3 kali tarik, kemaskan diri.
Lepas tu kita boleh buat kerja. Sebab kita boleh menyapu. Ada cara kita menyapu tu tak tunduk-tunduk. Jadi benda-benda macam tu lah. Dia jadikan kita sihat. Dia akan jadikan kita kemas, sehat dan disiplin masa lah. Maknanya bangun tu pukul berapa, apa kena buat tu, pukul apa semua kan. Dan untuk badan kita sihat. Sebab tu orang dulu umur 60-70 masih steady. Saya sekarang 28 tahun pun lutut dah sakit. Kena jagalah tu. Tak apa, insyaAllah kan. Itulah buku ni kan banyak tentang yang istimewa. Macam ada juga poin-poin yang ditulis di sini. Antaranya belajar daripada kisah Nabi Musa. Sesuatu yang tak masuk akal belum tentu mustahil bagi Allah. Kerana Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu yang tidak bercanggah dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ini kata-kata daripada Habib Ali Zainal Abidin. Betul, daripada kisah Nabi Musa ni. Kita kalau buat apa-apa kan, kalau kita orang awam, kita akan kedepankan logik. Kalau para anbiya dulu ataupun orang mukmin, dia akan kedepankan iman dulu. Iman kenapa? Hari ni Puan Hajar contoh saya cakap. Puan Hajar, jom kita pergi haji tahun depan. Kita akan cakap apa tahu masa tu? Mana duit? Haji nak panggilan tabung haji berapa tahun? Pergi yang travel lain tu paling-paling 50,000. Saya ni ustazah, baki bank pun 200 je. Logiknya kan? Logik. Tapi orang yang kedepankan iman, akan angkat doa. Dia akan cakap, insya-Allah, moga Allah bagi rezeki yang tak dijangka, kita pergi tahun depan. Itulah beza kita dengan kisah Nabi Musa. Kalau kita dua zaman Nabi Musa, kita percaya ke laut tu boleh terbelah? Lah, siapa je nak belah jadikan macam dia bukan terbelah tepi, dia terbelah jadi tinggi. Sebab kisah Nabi Musa ni mengajar, jangan kita selalu rasa semua benda tu perlu logik baru dia terjadi. Kita kena kedepankan iman. Macam hari inilah saya. Kalau ikut logik saya sangatlah tak suka berada depan kamera. Saya adalah orang yang anti kamera. Itu logik. Tapi bila kita faham, sebab kata Pak Ia lah. Pak Ia adalah salah satu sumber semangat saya berada. Haji Zakaria sungai ketua editor kami di Galeri Ilmu lah. Haji Zakaria kan. Orang pertama yang kalau hari ni kejayaan saya selain mak ayah, suami, keluarga, saya akan kreditkan pada Haji Zakaria sampai akhir hayat lah. Daripada hayat Pak Yah, kadang-kadang kita kena keluar daripada tempurung kita, comfort zone kita. Kita kena ke depan. Sebab dunia hari ni perlu pergantungan kepada kamera untuk bagi ilmu kepada orang lain. Betul. Dia dah tak macam dulu. Dulu mungkin buku sebab. Sekarang betul. Kalau ada buku, kalau tak dicakap pun tak boleh buat juga. Jadi itu antaranya ya yang sangat menarik ya. Dan sini juga saya suka ada dalam bab 17 ni Habib ada ustazah ada menuliskan yang kata tentang Habib punya kuliah ni kan. Ini bahan-bahan daripada kuliah kan. Muka surat apa tu? Muka surat 66. Oh, tepat-tepat. Keep smiling. Keep smiling sahaja setiap saat. Kawal emosi mula dari rumah dulu. Oh, betul. Jangan kuat-kuat banting pintu. Banting pintu tu maknanya pang kan. Jangan tunjuk muka masam. Kalau ada hal-hal yang tak menyenangkan di rumah, keep smiling setiap saat. Maknanya Habib suruh maknanya senyum kan. Cuba kita senyum walaupun kita marah. Kan? Kita jumpa Habib Ali agaknya mukanya macam mana? Dia senyum je datang sini kan. Senyum. Kita jumpa Ustaz Muhadir macam mana? Allah senyum lagi lah senyum je. Kenapa dengan senyum tu? Senyum dia tu boleh menenangkan orang. Senyum tu mengajar kita erti seronok kan, jadi dia tak ada masalah. Dalam kita tak sedar. Bila kita tidak berkongsi masalah kita dekat orang, kita dapat menunjukkan kepada orang yang Allah ni Maha Pengasih. Tapi kalau kita suka sangat komplain, kita akan nampakkan Islam ni agama yang sangat susah. Sebab baru nak jadi baik, dah diuji. So dengan senyum tu menutupi segala rasa sakit. Tapi Puan Hajar tahu tak, senyum yang paling terbaik pada siapa? Iaitu pada mak ayah. Hari ni anak-anak, kalau kita ada masalah, kita suka cerita dengan siapa? Kawan. Kita akan cakap dengan mak ayah kan. Lepas tu mak ayah kita rasa Puan Hajar ni anak ada masalah, cerita kat Puan Hajar. Kita pun akan rasa bagus anak dia cerita masalah. Tapi anak yang baik adalah anak yang takkan bagi rasa sakit dan susah hati kepada mak dia. Sebab dia nak mak dia sentiasa happy aja. Dia tak nak bagi susah hati fikir kan. Tak nak. Sebab mak ni kita kalau cakap benda sikit pun. Macam hari ni betul. Saya podcast ni, percayalah mak ayah saya dalam kereta tu, mak saya mudah kalau dia nak bercakap, senang kalau tak makan lagi tu. Ya Allah. Dan mak saya tengah demam panas. Ya Allah. Tetap nak datang. Habis tu Ustazah, tu kan tak masuk hotel ke? Dia nak duduk dalam kereta. Sebab sebelum datang sini ambil gas 2 kali demam panas. Saya cakap tak apalah mak. Mak duduk dalam kat rumah je, Amin pergi dengan abah dengan suami. Tak nak lah. Hati tak tenang. Padahal saya datang sini pun untuk podcast, bukan pergi jihad yang menaruhkan nyawa kat situ. Jihad juga ni, jihad menyampaikan dakwah Ustazah. Tapi bukan macam sampai merisikokan diri. Yelah. Sampai hari ni dia berada kat bawah tu.
dalam support. Dan percayalah kalau saya pergi kat situ, sampai depan pintu dia akan tanya apa tau? Semua okey Min? Semua okey? Lepas tu baru dia akan Lena. Itulah satu ibu. Dia tak akan mampu tidur selagi mana anak dia tak senang. Sebut tadi kan, saya teringat balik kisah Abah tu kan. Abah tu yang daripada ni tiba-tiba down tu kan. So dengan hospital apa semua. So sekarang Abah macam mana? Kan soalan tu penting. Sebab ujian orang mesti nak tahu berita gembira. Kan? Hari ni ayah saya dapat satu kerja pada tempat yang lebih baik. Tempat lama tu Allah stopkan dia ada sebab stressful. Ayah saya tak ada cuti. Dapat kerja yang tempat baru, yang dia boleh cuti sesuka hati, yang dia tenang. Stres mana ada kerja tak stres wajar. Tapi dia okey. Dan kesihatan jantung pun alhamdulillah sampai hari ni. Ini berkat Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Kalau kita pergi check up, bacaan kolesterol semua dia jadi rendah lah. Elok lah. Kalau daripada dulu 15 sekarang 7. Sampai hari ni Allah kembalikan saya seorang ayah kepada saya dalam keadaan ada income, ada kesihatan. Tapi Allah tarik satu daripada saya ni. Iaitu kebergantungan saya kepada ayah saya. Dulu apa-apa abah minat tu, nak ni. Tapi sekarang tak. Sekarang kalau bapak saya tanya apa pun, bukan sebab saya baik, saya serik. Sampai hari ni saya ada satu dendam dalam hidup saya. Kalau dulu aku tak meminta, bapak aku tak akan paksa diri kerja kan. So sampai hari ni bila dia bekerja, kita pula nak jadi orang yang bagi dekat dia. Biarlah dia pula rasa. So daripada ujian tu, dulu saya tanya dengan abang saya kan, kenapa kita diuji macam ni? Abang saya cakap, sangka baik. Dia suka, abang saya Ustaz Aswad, dia suka cakap, sangka baik. Itu kalau cakap, kadang tension, sikit-sikit sangka baik, sikit-sikit sangka baik. Tapi pada akhirnya saya faham sangkaan baik tu apa. Hari ni kalau bukan sebab ujian lalu, hari ni kita tak jadi siapa kita hari ni. Kekuatan sangka baik tu sebenarnya itulah motivasi diri yang menyebabkan jadi tenang. Betul. Kan? Dari cara kita bersangka-sangka. Sebenarnya sangka yang terbaik ni sangka baik je. Betul. Jangan sangka buruk. Maknanya kalau berlaku apa-apa ya, saya kadang-kadang diuji kan. Kadang-kadang anak-anak diuji kemalangan ke. Ya Allah, kau nak beri sesuatu apakah yang lebih baik daripada ujian ini ya Allah. Jadi kita tunggulah. Maknanya dalam menempuh kesusahan tu, dalam cubaan kan pernah anak saya juga accident ke kan, memang ni lah berat sungguhlah kami ni kan dengan ujian tu berat sampai kata-kata ya Allah kau uji aku, apakah dugaan ini yang kau nak bagi sesuatu. Rupanya tiba-tiba kan ada orang kan nak tak kami hantar dia pergi umrah. Kita macam supaya dia tenang, supaya dia ni daripada kemalangan. Macam kita tak percaya kan. Ya Allah, kau nak bagi ni rupanya. Kalau tak kemalangan tu belum tentu. Betul, kita nak pergi umrah soalannya kan? Macam saya kata logik akal lah. Mana kami ada duit? Saya pernah cakap Ustaz tu. Ustaz tu kata, jom kita bawa dia pergi umrah. Saya pun cakap, Ustaz, mana saya ada duit nak bawa dia? Dah lah kemalangan banyak. Tiba-tiba saya kata, doa lah. Dia kata, doa ibu ni. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah sponsor datang jumpa saya. Dia kata, saya nak bagilah anak awak ni. Boleh nak tak? Tapi cukup-cukup je lah. Cukup-cukup je. 5,000 je. Dia kata 5,000 je. 5,000 je. Saya nampaklah sahabat travel saya tu kan, ada Lucia kan. Jadi dia kata, saya pun pergi bawa anak tu kan, pergi bawa kan. Lepas tu saya jumpa sendirilah dengan Jibril Lucia baik. Orangnya memang selalu dengan kami, selalu dalam majalah dengan Galero Ilmu dulu kan. Haji Daud. Datuk Daud Cengah memanglah itu dah mencayah saya. Satu lagi Haji Ibrahim. Makan kira orang kuat inilah kan memang. Saya kata Haji, saya kata sebab kami biasa tulis majalah kan, majalah ni dulu kan kita buat apa cover up tentang program-program, kadang disponsor tim wartawan kita pergi umrah apa semua kan. Saya nak bawa anak saya ni nak pergi umrah. Tapi saya ada duit 5,000 je ni di tangan saya. Tak apalah, bagi flight yang paling murah sekali sebab dia muda. Hotel pun jauh pun tak apa. Lepas tu dia tengok. Tak apalah Ajar. Dia kata, Ajar 4,500 dah. 4,500 saya kata. Lepas tu okeylah saya bagi flight yang tu kan. Kita pun okeylah, alhamdulillah. Anak saya tengok aja. Saya kata inilah yang Allah nak bagi. Ada hikmah. Sebelum nak terbang tu dalam 2 minggu dapat call. Tiba-tiba ada call beritahu pihak saya beritahu dia kata bersedia anak ni akan naik kapal terbang ni. Tak, anak saya bukan naik kapal terbang tu. Kata Mama, dia naik kapal terbang satu lagi. Tak, dia kata Haji bagi yang ni. Saya kata tapi kena bagi cepat. Ada kekosongan. Masya Allah saya katakan dalam ujian kan.
Tu saya kata anak saya, sujud syukur, minta doa kat sana, berilah rahmat kepada orang yang memberi ni dengan izin Allah, dengan barakah ni ke apa semua kan. Dengan nilai sebanyak tu. Dapat pula duduk sebelah dengan mutawif apa semua kan. Di situ saya kata, ya Allah, maha baiknya Allah, maha baiknya Allah, maha baiknya Allah. Saya kata lepas tu, dia nak pergi pula, nak belajar macam mana, dia kata. Tak tahu sangat, okey, kita pergi, ikut dia, ikut kursus umrah. Bawa dia, mak ni duduk sebelah. Balik mak dia ngajar. Kan, jadi macam tu lah. Dan Allah bagi kan, tu kata, macam saya kata lah kan. Logiknya tu memang tak ni. Takkan dapat logiknya. Kan. Tak boleh nak terfikir. Macam Puan Hajar cerita pasal umrah ni. Ayah saya bekerja, dulu gajinya besar juga tau. Tapi dia kalau ada duit kan, masa tu dia buat operate mata mak dia RM5,000. Lepas tu lepas buat operate mata mak dia buat kawan telinga mak dia. Kita ni kadang-kadang anak macam ayah seorang je ke kan yang buat. So ayah saya kata tak apa, abah kalau bagi dekat mak, Allah dia bagi rezeki lain. Puan Hajar tu tak apa rezeki yang Allah bagi. Pada tahun 2017 tak silap saya, ayah saya dapat pergi umrah percuma. Mutawif tu bawa. Nilaian sebenarnya sama dengan apa yang dihadiahkan mata mak dia lah. Dan pada tahun 2019 abang saya sponsor ayah saya pergi umrah juga. Dua-dua ni tak payah bayar. Kan? Kalau nak tunggu duit, kita memang takkan simpan duit lah. Kita tak ada iltizam nak simpan duit pergi umrah, tak ada iltizam, tak ada azam nak simpan hati nak pergi umrah. Hasan cakap je, saya belum ready. Memang sampai bila pun Allah bagi kita, tak akan dapat belum ready. Tapi cuba kalau random cakap, nak pergilah. Macam mak mentua saya, dia daripada lama azam nak pergi umrah. Lepas saya kahwin, dia cakap, mak ni teringin nak pergi umrah. Dia keep cakap benda tu tau. Last Puan Hajar jujur lah. Dia cakap baru-baru ni kan, sampai dia jadi sedih, dia macam dia risau. Tengah sihat tak dapat pergi, nanti dah sakit macam mana. Hari ni betul Allah panggil dia 22 hari 7 hari nak pergi umrah. Sebab apa? Tapi duit tak ada. Baru nak mula menyimpan, tapi Allah mudahkan dengan cara dia. Allah bagi rezeki anak-anak yang pemudah cara lah. Nak sama-sama simpan duit kan. Dari situ kita belajar sangkaan baik kepada Allah. Dengan bila mana kita meminta kepada Allah, Habib selalu pesan mana ni, kita kalau doa dekat Allah, orang selalu tanya kan, apa tips doa ni nak makbul? Betul. Dia tak cakap mesti kita kena semayang 5 waktu, hajat, tahajud, qabliyah, ba'diyah, rawatib semua pulun. Cara nak doa tu makbul, dia ada beberapa. Yang pertama, kita doa sebagai kita hamba. Bukan tuan yang menyuruh hamba kita buat kerja. Contoh. Kita doa, ya Allah, contohlah orang nak cari pasangan kan. Biasa orang kata apa tau, ya Allah, aku dah suka dengan si fulan ni, ya Allah, kau jodohkanlah aku dengan dia. Kita sedang bagi arahan kepada Allah untuk menjodohkan kita dengan seorang yang kita suka. Doa dia yang terbaik kita jadi hamba macam ni. Ya Allah, aku tak tahu si fulan ni baik ataupun tidak untuk aku. Kalau baik, ya Allah, kau satukanlah kami. Andai dia tidak baik, orang suka cakap apa? Jauhkanlah. Ya Allah, jadikanlah dia baik dan jadikanlah dia terbaik untuk aku. Sedap dah bahasa Ustazah. Sebab kita nak baik je. Baik je. Yang tak baik semua kita nak tolak tepi. Yang tak baik siapa nak bimbing? Betul lah. Bila Ustazah cakap tu, maknanya kalau betul jodoh aku baik baginya, maknanya kita mintalah petunjuk apa semua kebaikan tu kan, ditunjukkan. Kalau tak baik tu, berilah hidayah. Jadikan dia baik. Tak adalah dia duduk dalam takut yang jahil selamanya. Nabi kan suka orang yang mendoakan umatnya. Itu pertama, doa sebagai hamba yang meminta merayu. Lepas tu kedua, doa yakin yang Allah ni akan bagi. Ini doa, contoh Puan Hajar. Hari ni anak Puan Hajar SPM. Pada masa sama, suami Puan Hajar nak naik pangkat. Pada masa sama, Puan Hajar nak pergi haji. Mana satu tu? Macam nak doa mana satu Nak doa anak 8A ke, suami naik pangkat ke, pergi haji. Tak apalah, saya doakan anak saya dululah. Cinta seorang ibu. Seolah-olah Allah macam berkira pula nak bagi. Minta, ya Allah, aku nak anak aku dapat 8A. Tapi bila dia dapat 8A, ya Allah, kau jadikan dia anak yang taat berbakti. Ya Allah, berilah suamiku naik pangkat. Ya Allah, sesungguhnya bila dia naik pangkat, jadikanlah dia suami yang memberi nafkah dan rajin berusaha. Pada masa sama, ya Allah, aku teringin pergi ke Baitullah sebagai tetamu haji. Kau permudahkan perjalanan. Kita minta pada yang confirm akan bagi. Kenapa nak kena daripada 10 list jadi 2? 10 gandakan jadi 50. Sebab tu Tuhan yang akan memberi. Kita suka pilih mana yang lebih utama. Minta je pada Allah. Sebab Allah, saya ingat Habib katakan, kenapa dia mintanya kecil-kecil? Minta besar-besar. Dia kata minta yang
besar. Allah tu bersifat maha. Dia ingat betul. lagi. Itu dalam buku ni saya Ada. tulis. Ada. Ada. Sebab dia kata Allah tu bersifat maha. Dia kata kamu jangan minta yang kecil, minta yang besar. Saya teringat anak saya lah sebab kata Habib kan, dia memang ni suka Habib Ali. Mula-mula sejarah kami pergi Habib Ali, saya memang selalu ikut kuliah di Masjid Muaz kan hari Jumaat. So masa tu saya nak pergi. Anak saya ni saya ajak lah. Dia kata, Mi nak kena pergi ke? Saya kata, ya tolonglah bawa. Saya katakan, okey lah. Tapi dia kata, saya malas nak salin baju lah. Saya pakai baju kerja je. Okey lah. Tak apalah. Saya kata, awak Umi bagi duit nanti kalau Umi pergi dalam masjid, awak duduk je lah kat tepi tu ada kotiau. Nanti duduk, belilah kotiau, duduk-duduk makan. Lepas tu nanti Umi cukup time nanti baliklah kita ambil. Dia kata, okey. Dia kata, so memang dia makan kotiau. Dia beli so, kotiau kan. Lepas tu dia bersandar kat dinding. Okeylah, kita habis je kuliah kan, kita pun ajaklah dia balik. Kan masa tu Habib ada 3 kuliah biasanya. Dia ke tafsir, satu lagi bab kematian, satu lagi bab tasawuf rasanya. Dah balik-balik dia dalam kereta kan. Dan dia cakap, Mi, minggu depan kita pergi lagi? Pergi lagi? Best lah, dia kata. Macam apa yang Along punya masalah tu Allah jawab. Alhamdulillah, saya kata. Bermula daripada detik tu, dia lepas je 6.30 dia tunggu dah. Bila ibu nak bawa? Bila nak bawa. Okay, siap dengan jubah putih. Dia jubah putih. Daripada pakai baju kerja daripada baju kerja, baju kemeja, siap jubah putih. Daripada duduk belakang, dia pasal besar-besar kat belakang. Akhirnya masa tu saya memang majalah QA kita buat kan. Jadi Habib antara yang menulis dalam tu kan ada kan melalui Haji Zakaria kan? Ustaz Zuramli lah menjadi perantara untuk mentemukan. Jadi artikel-artikel. Jadi saya nak bagi setiap bulan nak hantar kepada Habib tu melalui dia lah. So dia lah jadi postman. Daripada duduk belakang dia ke depan. Jadi orang yang paling dekat dengan Habib. Lama-lama Habib, yang ini mak saya bagi ayah. Habib kan tahu lah majalah tu kan. So sampai setiap bulan tu akhirnya dia dah jadi seronok. Kan memang itulah sejarah. Akhirnya duduklah depan. Akhirnya duduk depan. Lepas tu dia kata nak tolong. Nak jadi orang basuh tangan. Nak jadi orang ni. Akhirnya. Alhamdulillah lah kan. Itulah daripada mula kan kita tarik. Sebab Habib punya kuliah ni memang dia sangat deep. Weh, dia tak. Dia macam tembak tu macam kena. Macam Habib tu tengah menjawab soalan kita. Tengah sekolahkan kita tu sebenarnya. Betul lah. Sampai pernah saya bawa satu anak saya semua yang lain kan dan kita balik kan. Saya kata macam mana ya? Tadi kan anak saya ada masalah ni. Dia apa tu yang ni ni. Rupanya Allah tu memberikan jawapan kan kepada gerak rasa hati sebab pergi dengan niat kan. Itulah kan. Jadi maknanya dapatkanlah buku ni kan. Buku ni tajuknya Mahabbah Memetik Cinta dari Langit. Buku ni penuh dengan kata-kata hikmah yang disusun dengan rapi, memujuk hati untuk membacanya. Tak tebal pun. Orang sekarang cakap sini bahasanya buku-buku healing. Ya, buku-buku healing. Tapi this time healing with din. Healing dengan agama. Betul-betul kan. Jadi sangat-sangat terkesan. Dan Habib juga ada pesan di sini tau. Dia kata jangan meremehkan perkara yang kecil. Kan. Jadi Ustazah, boleh huraikan sikit tak? Dia kata jangan meremehkan perkara yang kecil. Perkara yang kecil ni sebenarnya konteks kita nak faham ni dengan macam-macam. Ada yang melibatkan ibadah, ada yang melibatkan dunia dan sebagainya. Tapi saya kaitkan dengan ibadah lah. Kadang-kadang kita rasa dengan membaca bismillah sebelum kita memulakan apa-apa tugas kita, sedia kain, lipat kain, masak, kita rasa bismillah je pun kan. Tapi bukankah bila kita mulakan satu perkara, contoh masak, kita mulakan dengan peti api, bismillah. Kalau tak lafaz bismillah, sekadar masak dia jadi tanggungjawab je. Tapi bila kita gunakan dengan nama Allah, yang kecil tadi, tak pasal-pasal nak masak biryani tu, sedap sepanjang orang makan tu jadi pahala untuk kita. Betul. Tu sekecil-kecil perkara. Kita kadang kat restoran pun orang datang jual tisu ke, sindiket ni, penipuan ini, jangan beli. Sedangkan tanggungjawab kita adalah memberi. Kita nak dapat pahala, bukan nak dapat nama. Betul. Nak dapat nama tu bagi sedekah, ambil gambar tu dah dapat nama. Bagi je lah. Dia nak tipu tu masalah dia. Tanggungjawab kita memberi. Betul. Ini anak-anak kalau menjaja malam-malam kan trend budak-budak kan. Mana mak bapak dia lah, kita pergi ke situ pula. Beli je lah, bagi je lah.
Doakanlah kan. Doakan Allah buka hati Ya mak Allah ayah kan. dia. Betul tau. Saya pernah kan bila tengok budak-budak kan kadang-kadang ketika kita balik kena tiba-tiba motor dia menonggeng kan. Apa tu fikir kita, ya Allah selamatkanlah anak ni, ya Allah selamatkanlah anak ni, kau berikanlah dia iman. Sebab kita fikir anak kita sendiri. Satu lagi kita bayang tu anak kita kan. Kata ya Allah kan. Sebab kita fikir anak aku kalau jadi macam ni pun kan. Padahal itu perkara yang remeh. Orang tu tak ada kaitan dengan kita mendoakan. Tapi Yelah. kalau orang marah macam mana, ni bawa motor manalah tak aksiden tepi-tepi jalan tu. Betul, kita betul. terus mendoakan keburukan. Keburukan. Kadang-kadang mungkin takdirnya akan berlaku sebegitu. Tapi dengan doa kita yang kecil tadi telah menyelamatkan dia. Betul-betul. Dengan doa kan. Jadi ke mana pun nak kena sangka baik lah ya. Sangka baik kat mana-mana pun. Nak sangka baik tu lah. Nak melatih diri. Paling kena sangka baik kat mana tau? Untuk suami. Kadang-kadang kita pegang maps kan. Kita kan kadang-kadang tersalah. Patutnya nak belok sekarang. Itu selalu. Suami kena sangka baik kat kita. Mungkin kita lambat sampai tu selamat. Mungkin kalau kita sampai awal aksiden ke, tayar meletup ke, apa. So berkat Betul. kita lambat tu sebenarnya telah menyelamatkan. Kadang-kadang ya Allah apa lagi kemah dia tiba-tiba patutnya jalan sini ni kenapa kena pelencong. Kadang-kadang yelah suami saya pada pernah kata, dia kata entah Allah nak selamatkan daripada sesuatu perkara yang mungkin ada yang betul. Entah ada orang nak rancang nak ini ke apa semua kan. Jadi Allah mungkin kalau sampai awal tu akan bagi risiko kat kita. Kan. So kena jadi lambat. Betul. Macam saya yang datang daripada Johor patutnya 4 jam. Keluar pukul 1 sampai sini pukul 8. Dah sampai pukul 8 penatnya lagi masuk. Mula kita fikir apa yang stres sangat ni hari ni. Stres tau sebelum sampai. Mungkin ujian kan. Bisikan syaitan saya rasa nak nangis. Saya rasa exhaust, rasa penat. Tapi duduk dekat konti ni, duduk relax. Saya rasa pengajar nampak lagi tak penat tu. Tak ada dah. Automatik dah tak ada. So Allah mengajar kita untuk satu bisikan syaitan tu ada dekat mana-mana. Saya pun kadang-kadang jujur gagal dengan bisikan syaitan. Tapi berkat ada suami. Walaupun orang selalu cakap suami saya sebenarnya title ustaz tu tak ada kat dia. Suami saya aliran. Bukan aliran ustaz. Aliran biasa. Biasa je. Orang yalah. Orang awam orang panggil. Orang yang saya ingat ustazah je dengan ustaz. Tak juga. Tak ada. Tapi kenapa saya pilih suami saya tu sebagai suami? Kadang-kadang kita ni bila ada ilmu agama banyak, kita ada satu sifat sombong. Ya, sombong betul. Yang macam ni kita rasa kita baik. Sebab kita baik, kita layak dapat semua. So adanya suami ni, dia menyempurnakan kita untuk jadi apa? Macam mana pun ayat suami. Macam mana awak ustazah dekat luar, awak balik rumah, awak isteri saya. So title tu tak luar. So kat situlah kita dapat humblekan diri. Betul. Macam saya lah kalau kat tempat kerja kan kita macam-macam kan. Balik rumah kau lah isteri, kau lah mak kan. Jadi bila jadi mak tu dia kata jangan banyak mengarah kan? Anak tu karena arah ada jabat tu terbawa kan. Terbiasa kan. Jadi bila fikir-fikir ya Allah. Jadi bila kita down balik, saya pernah tahu kadang-kadang kan kita dah penat tau nak balik rumah. Betul kan terfikir ya Allah kesian anak-anak rumah kan. Betul kita fokus balik. Ya Allah aku nak balik ya Allah. Kau lindunglah anak-anak aku. Kau lindunglah. Kau berilah kecerahan di wajahku ini menyenangkan anak-aku melihat aku kan. Ya Allah kan kita bacalah qul Allah lah apa kan. Kita time tu macam-macam ayat akan keluar dari kepala. Sebab kita takut tau kan kalau rimau balik anak-anak kan. Ya Allah kau lindunglah, kau kepunglah. Aku balik lambat ni ya Allah, kau kepunglah aku kan ya Allah. Janganlah aku ni berwajah rimau depan kan. Enggak balik kadang tu yang membanting pintu buat kata habis balik je pam kan. Ya Allah betul fikir fokus balik. Kita boleh balik kan. Assalamualaikum kita kan. Waalaikumsalam. Umi kita orang dah siap air, kita orang dah masak, kain dah basuh. Betul kan saya rasa macam ya Allah baiknya kau ya Allah. Ya Allah saya kata ya Allah. Betul aku baru minta sikit tapi kau bagi rupanya advance lagi kan. Betul kata rasa macam tenaga tu datang balik tau. Dia macam hormon tu naik segar balik. Sampai kita kata macam ya Allah baiknya Allah kan. Maka dari situlah kata berazam sebut yang baik-baik. Terima kasih Allah yang baik-baik kan. Terima kasih Allah. Itu yang bila nak ke mana pun dengan anak-anak pun kita pesan macam tu lah. Bila dia ngadu-ngadu kan kita kata minta dengan Allah kan. Minta dengan Allah. Banyak kan minta dengan Allah saya katakan. Jadi tapi kadang sabar tu kurang sabar kan. Prosesnya itulah. Susah nak sabar dalam bersabar ayat. Betul. Bukan senang. Satu cabaran yang sangat. Asal orang ingat kita mentang-mentang kita buat buku healing ni,
kita jadi tenang. Tidak, cabaran Ujiannya lagi berat, Ustazah. Lagi berat, lagi tension. Allah uji kita kan? Sangat. Saya dulu pernah juga, Ustazah. Selalu. Selalu. Bila tulis benda itu kan, sedap bahasa ni, sedap. Sedap lepas tu kau kena. Kau makan balik kata-kata tu. Kena balik. Betul. Aduh, saya kata menikam betul tu. Aduh, saya kata istighfar balik tau. Itu kan istighfar. Bukan senang lah Ya Allah. dalam berada pada medan ni. Betul kan. Jadi itulah. So apa nasihat pandangan Ustazah lah tentang buku ini kepada yang di luar sana kan. Macam mana nak dapat? Kalau yang ada di pesta buku lah. Tapi kalau yang tak ada di pesta buku, Ustazah ada buka sendiri ke? Ustazah Satu, punya. kalau saya memang dah grab pun, jemaah saya je beli dah. Oh, alhamdulillah. Tapi first untuk nak dapatkan buku ni zaman sekarang kita faham kan, lagi-lagi Asian punya program jalan tutup. Tak datang pesta buku, tak apa. Online Galeri ada. ilmu kan ada online. Sekarang ujung jari je, senang. Dan kita ada banyak-banyak offer tau. Sempena pesta buku ni, bukalah website kami www.galeriilmu.com. Jadi .my kita ada macam-macam. Nak bukalah Facebook kami pun ada, Instagram pun ada, apa semua. Ada je maklumat-maklumat diskaun. Dapat emas pun ada, Ustazah. Promosi tu kau saya tengok. Buku ni dengan buku Hulu Kuna gabung. Memang. Buku Hulu Kuna tu pun Masya Allah lah. Itu bab adab. Sangat lah. Orang sekarang memang kena beli buku tu. Bab adab yang memang Habib terangkan kan, kupasan macam mana nak mendidik apa semua kan. Tapi itulah macam kalau siapa-siapa yang nak tengok program-program tu banyak. Habib Ali dia buatkan kuliah-kuliah tentang kitab tu kan. Jadi memang kita perlulah mendekati. Tak silap saya tu hari Hulu Kuna ni kita ada buat daurah kan? Ya, dekat Sungai Pecala kan? Surah Taufik. Jadi ramai alhamdulillah 500 orang. Tu yang terpaksa tutup pendaftaran last kali. Sebab Habib target 500 nak bagikan keselesaan kan, sebab dia tak nak nanti kan datang tu susahlah, tak selesa apa semua. Tapi orang Melayu nak masuk juga. Jadi kami pun tak boleh nak kata apalah. Ada yang datang walk in juga. Tapi kena tunggulah senyumlah. Kan kita nak keep kan? smiling. Keep smiling. Senyum je lah. Saya kata tak apa. Apa tu sampai dia kata tak makan pun tak apa. Dia kata nak juga kan. Duduklah. Tak dapat duduk depan pun tak apa. Asal dengar je. Asal dengar nak ambil barakah. Kan. Jadi kita takkan alang kan orang nak belajar apa betul. semua kan. Sebab kami juga jadi rustia masa tu kan. Jadi kita kata tak apa, silakan. Kan alhamdulillah kan. Alhamdulillah rupanya makan cukup. Semua cukup. Barakahnya kan. Jadi penganjur pun rasa macam alhamdulillah lah. Sangat sistematik lah program hari tu. Kita uruskan pendaftaran apa semua kan. Kita jaga apa semua. Makanan talam yang tak pernah pun, biar tak pernah makan pun makan kan. Setalam tu bukannya 5 orang ni, lebih 5 nasi ni kau. Lagi kan? Makan lagi bertambah, tak nak habis. Kan, betul, kasih sayang. Di situ je kasih sayang. Tak Seronok. kenal pun, tak kenal sesiapa pun. Duduk sebelah. Kau mana. Tapi kerana kasih sayang itu kan, kerana kita nak rebut cinta Allah kan, dalam kitab tu Syarah Khuluqul Kenal tu berbab akhlak. So rasa macam dah 4-5 tahun kenal kan. Rasa kasih sayang tu yang berfurdah, yang biasa-biasa pun ada, macam makcik ada apa semua kan. Jadi alhamdulillah lah kan. Itulah kan berkat didikan, dan kita perlu berguru. Betul, sangat. Hidup kalau tak ada guru, gurunya risau syaitan, bahaya. Betul kan. Dan kalau macam bagi pendapat saya kan, sebab saya pun orang yang jenis suka membaca jugalah. Dari sudut, bukan sebab promote buku ni saya buat ke, bukan sebab Habib lah, tidak sebab tu. Tapi sepatutnya kita kalau nak mencari motivasi, healing, kita bukan pergi quotes Mat Saleh, kita bukan pergi quotes non-Muslim, kita bukan pergi kepada buku yang mengajar cinta dunia semata-mata. Hari ni dengan berkat Sayyidil Habib sendiri, kita ni sebenarnya buku nama je, Mahabbah Memetik Cinta dari Langit. Sebenarnya kalau dari segi bahasa moden sekarang, budak-budak Gen Z punya bahasa, ni buku healing. Ini buku kita untuk kita putus cinta. Adik-adik kalau putus cinta, dalam ni ada segala jawapan. Kenapa cinta tu putus? Untuk suami isteri bercerai, kenapa bercerai? Untuk orang yang ada masalah kewangan, kenapa ada masalah? Kira hutang piutang pun ada ni. Contoh kalau kita buka page, saya buka Musa 44, ayatnya adalah di sebalik kesabaran atas perkara yang kita tidak sukai, ada kebaikan yang banyak. Kita kadang-kadang kita ingat kita putus cinta tu satu benda yang paling broken. Rasa macam hidup dah tak ada puak dah. Tapi lepas tu kita tengok ex-boyfriend kita, ex-girlfriend kahwin, tak sampai setahun cerai. Kita akan cakap, oh nasib baik lah aku tak kahwin dengan dia.
Betul Ada lah. hikmah sebenarnya kat situ. Ya, betul. Buku Habib bukan sekadar buku ni, dia bukan cakap pembahasan fiqh yang kadang-kadang mungkin orang rasa berat. Tidak. Bahasa yang sangat santai dan bahasa yang awam, yang siapa-siapa tulisan pun tengok besar. Kita hari ni mungkin bawa anak pergi KK daripada kita pegang handphone tengok TikTok. Buka buku bacakan anak. Tengok Nabi cakap apa. Betul. Tunggu turn kat KK tu lambat 2-3 jam. Tak adalah kita emosi nak marah. Betul. Kita kena biasakan buku berbanding telefon. Ya, betul. Telefon ni boleh e-book lah. Ini buka TikTok tengok gosip rumah tangga orang ni, isu kontroversi orang Itu ni. ulas pula. Jadi Padahal tak tahu komentar. hujung pangkal. Habib selalu pesan, jangan ikut campur urusan yang bukan urusan kita. Betul. Tak Sebab payah. kita akan ditanya di sana nanti. Tak payah pening-pening lah fikir Tak payah. orang. Dia nak Doakan cerai, je. biar dia nak cerai. Dia nak gaduh pasal nafkah, biar dia gaduh pasal nafkah. Ini isu ada baru-baru ni, isu cerai lah. Secara live ke apa saya tak ingat. Isu talak. Kita nak komentar talak dia jatuh berapa. Tak perlu pun, biar mahkamah buat. Sebab kita kadang-kadang terlampau komen, kita telah memberi ideologi yang salah. Kita banyak menghukum. Kita jangan sangka apa yang kita nampak hari ni, benda tu betul tau. Lagi-lagi media sosial. Betul. Banyak sangat benda yang menipu. Siapa je nak cerita keburukan diri sendiri dekat awam. Betul. Kan. Jadi itulah. Tapi rugilah kalau tak beli buku ni, dah lah cantik. Dan besar tulisan dia. Lepas tu paling best apa Muazzah? Buka-buka gambar Saidil Habib. Ada orang suka gambar Habib banyak dalam ni. Orang kata apa, melihat wajah Tuan Guru tu kan penuh barakah kan. Melihatkan tu penuh ketenangan. Sebab kita akan bersama dengan siapa yang kita cinta. Ya, betul. So, carilah kita orang yang kita cinta tu orang yang tepat. Sebab mereka juga yang akan memberi syafaat. Mudah-mudahan kan bila kita ramai Tuan Guru, saya ingat Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam berkata, dia kata carilah guru yang boleh membawa syafaat kan kepada menolong kamu kan di hari akhirat. Sebagai pertolongan. Sebagai pertolongan kan apa semua kan. Jadi macam saya teringat Syekh Fahmi pernah cakap, dia kata bila kuliah je kan, malam tadi kamu semua ingat tak dengan saya, doa tak saya doakan semua. Saya doakan kamu tu, ya Allah, dia katakan saya doakan kamu semua sihat datang mengaji. Allahu Akbar. Terasa tau. Dia kata saya doakan kamu semua, saya doakan kesihatan, saya doakan semua dapat memahami, dapat menjadi orang soleh. Allah, kan. Mana syafaat daripada Tuan Guru kan. Kan? Macam saya sendiri, Saidil Habib tuliskan doa kat depan tu. Masa Haji Zakaria hantar kat saya. Walaupun sekadar tulisan, tapi dia terkandung doa. Yang mana penaja boleh bayangkan tak, impian 10 tahun, akhirnya Habib Ali ni dia ada kenal lah juga nama Aminah ni. Ada dalam kisah hidup. Ya. Walaupun tak pernah jumpa fizikalnya, tapi tahu budak ni lah yang itu memadai sebenarnya. Itu dah buat saya lagi jadi so buku kedua, buku ketiga jadi untuk Habib. Kan. Dan masa kita tengok live tu hari Habib bagi yang baru-baru ni Habib datang galeri ilmu, Habib ada cakap satu ayat. Kita jadi penulis, apa yang kita tulis sebenarnya bukan kita nak popularkan diri kita, tapi kita nak bagi orang kenal agama. Tapi itulah, kalau orang tak kenal penulisnya pun payah juga kan. Betul. Jadi itulah sesuatu buku yang sangat istimewa yang perlu kita miliki. Jadi kalau ia bahan healing, kalau anda kata nak hadiahkan pada orang pun bagus kan, untuk bacaan keluarga pun bagus. Sambil-sambil duduk-duduk kan. Jadi jadikan ia bahan untuk kita motivasi untuk keluarga kan. Jadi kalau hati-hati tengah guna gelana tu, buka. Sebab setiap bab tu ada gambar Habib. Dan kan, ada quotes dia. Even dekat kulit depan pun dia cakap dah. Terkadang hidup yang engkau keluhkan adalah hidup yang orang lain dambakan. Betul lah, betul. Kita mengeluh hidup macam ni, tapi orang kata seronoknya je kan hidup macam dia kan. Itulah kulit depan. Kenapa pilih ayat tu? Sebab nak suruh kita ingat. Betul lah. Kita rasa hidup kita ni susah. Hidup dia kan. Tapi orang tu tengok kita kan, syoknya dia kan. Tak ada fikir-fikir apa-apa. Yang kita pula bestnya dia kan, duduk umur besarnya kan. Yang dia pula tengok kita, senangnya dia tak payah security, tidur lena je. Tak payah nak fikir utility rumah. Kan? Kita selalu mengharapkan apa yang ada pada orang lain, tapi kita nak pending je. Orang tu punya struggle, perjalanan dia, kita tak nak ambil. Itu yang payah. Orang tu nak sampai satu tahap. Kalau kita tengok baru-baru Datuk Adif Syukri sendiri, terkejut kan? Kita tengah tidur kat rumah, tengah buat apa? Dia tengah buat apa? Live meniaga. Sebab tu dia jadi siapa dia hari ni. Belajar daripada usaha dia.
siapa yang usaha, dia akan dapat hasil dia. Betul. Kita nak tengok, untunglah rumah besar, kaya. Tapi jenis kehidupan dia, kita boleh sabar ke tak boleh sabar? Yelah, sebab dia pernah kata, dia kata orang budak-budak sekarang, dia kata kalau gaji 1,000 lebih 2,000 tu dah relax dah, tak nak dah kerja-kerja lain. Dia kata saya kalau umur muda, dia kata macam kerja saya buat, dia kata supaya kita ni kan masa badan tengah sihat, dia berusaha keras lah untuk menikan keluarga, dia kata kan. Selagi boleh Daripada kan. orang-orang begitu, kadang kita suka judge dia. Tapi tak, sebenarnya banyak kebaikan yang saya nampak daripada beliau sendiri. Setiap orang ni ada kelebihan yang kita kena ambil. Jangan terlampau menilai kesilapan dia. Yelah kan, sebab dia pun melalui proses kan untuk dan dia pun antara orang yang berjaya. Betul. Antara orang pemberi zakat terbesar hari ni. Betul. Kita kan. nak tanya bagi zakat belum? Tentu. Kan. Jadi itulah ya, bahawa sesungguhnya kehidupan tu kita itulah balik kepada yang asal tadi lah, bersyukur dengan apa yang ada dan melihat hikmah di sebalik sesuatu kejadian. Hidup ni objektif. Allah, hidup kan? ni hidup ni objektifnya adalah kembali kepada Allah. Cara dia macam mana? Dengan datangnya ujian. Metod kita nak selesai macam mana? Untuk sentiasa sabar dengan apa yang Allah bagi kat kita. Sabar je lah. Kalau apa orang cakap sabar, Allah nak bagi kebaikan. Kalau bukan kerana peristiwa Taif, Nabi sabar daripada Taif, kehilangan isteri, kehilangan pakcik, Allah hadiahkan apa? Peristiwa Isra' wal Mi'raj yang paling membahagiakan bagi Nabi. Peristiwa Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Di sebalik ujian tu. Sebab bagi Nabi lah hari ni kita dapat berada di Baitullah. Betul. Kita tak perlu dah nak berjihad-jihad nak bersihkan Baitullah daripada Kaabah. Hari ni kita pergi tawaf dengan tenang. Daripada Isra' Mi'raj itulah segala perkara kan yang telah Allah angkat tentang kemuliaan kan. Jadi kita kena ambil iktibar lah daripada perkara-perkara yang hidup ni kalau ada ujian memang seronok juga. Seronoknya datang mana? Seronoknya kita kreatif kita menyelesaikan masalah tu lah. Satu lagi dia seronok mengajar kita apa tau? Kau sedar lah kau tu manusia. Memang kau akan kena punya. Kau buat macam mana pun kau rancang, tapi Allah dah kata sekian-sekian. Aduh, sangka baik dah dengan Allah. Jangan confident. Belajar hari-hari boleh straight A periksa. Kalau Allah redha dapat A. Allah tak redha belum tentu. Betul. Hidup nak masuk syurga tu orang cakap, kena orang yang jaga solat je syurga. Tapi jaminan syurga ni untuk siapa? Orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tu tak bermakna tak solat. Orang yang solat pun belum tentu masuk syurga, apatah lagi orang yang tak solat. Dia kaedah orang kata apa tahu? Orang yang pandai berenang pun boleh lemas. So nak cakap apa? Tak payah belajar. Kalau tak berenang lagilah habis. Ibarat dia begitu. Ibarat kalau orang merokok lah, dia kata, alah orang yang merokok tu elok je, dah tua-tua tu tak ada apa pun. Kami baru muda lagi kan. Itu kadang-kadang kan bila kita nasihatkan kan, tu elok je, tak ada pun sakit kan. Ataupun kadang orang cakap macam ni, kadang-kadang yang merokok ni hidup lama, yang tak merokok ni pergi dulu. Betul. Kalau yang tak merokok pun pergi dulu, yang merokok ni macam mana? Counting days je, menanti hari untuk kembali. Dia fikir logik kan. Dia fikir logik sangat kan. Kita selalu kedepankan logik dalam pelbagai perkara. Yelah, jadi itulah kata-kata akhir Ustazah lah, nasihat kan kepada kami-kami ni apa semua kan, yang dan juga yang di luar tu yang mendengar kan. Jadi apa kata-kata akhir pada Ustazah lah? Saya anggap kata-kata yang saya nak sampaikan ni bukan sekadar untuk tim Galeri Ilmu ataupun tim yang mendengar live, tapi untuk diri saya sendiri, sebab saya pun sedang berhadapan dengan gangguan emosi yang sangat mencabar fasa-fasa ni. So apa yang saya boleh pesan pada diri saya dan pada semua adalah sentiasa bersangka baik dengan apa yang jadi dalam kehidupan. Itu sahaja key point dia. Nak jadi sabar, bukan boleh terus sabar. Kita kena sangka baik. Apa pun bersangka baik dengan Allah. Sebelum kita sangka baik dekat manusia, kita kena sangka baik dekat Allah dulu. Ini dengan manusia sangka baik, tapi dengan Allah sangka buruk. Sebab aku banyak dosa kot, aku kena macam ni. Allah uji aku sebab dosa aku. Tukar ayat tu. Allah uji sebab Allah tak nak lagi kita buat dosa yang sama. Lepas tu saya nak sampaikan sikit sebelum saya tutup kita punya sembang santai ni. Tak silap saya, kita lagi kurang 15 hari menuju hari Arafah. Ya, betul. Sebagaimana kita tahu, mungkin kita dah terlepas Lailatul Qadar atas urusan shopping baju raya ke, buat kuih raya yang tengah sibuk kan. So lagi beberapa hari ni, kita tak nak terlepas lagi waktu barakah ni. Macam kita tahu, kita ada satu waktu yang kita panggil waktu jemaah sedang wukuf di Arafah. Waktu tu adalah waktu yang paling mustajab doa. Bila kata mustajab, everything yang kita sampaikan dekat Allah tu, kalau dia khair untuk kita, dia baik untuk kita, benda tu dapat.
So apa yang kita boleh buat daripada sekarang pun Hajah? Hari letaklah tarikhnya nanti mungkin 6 hari bulan ke ataupun 5 hari bulan, saya tak silap lah. Di hari Tarwiyah dan hari Arafah. Hari Arafah Khamis dan Jumaat. Sehari sebelum Raya Haji lah. Apa yang kita boleh buat? Janganlah duduk menunggu hari Arafah tu sampai. Sebenarnya kesilapan yang kita selalu buat adalah bila tiba waktu wukuf ni panjang kan sebenarnya. Dia tak adalah 10 minit. Lama. Dia bermula waktu Zuhur tu, hari Arafah tu. Bila masuk je azan tu sehinggalah maghrib. So kalau kita kira daripada lepas asar sampai 12.30 malam, betul tak? Memang dalam lama. Saya tanya pun Najah, agak-agak kalau bermula waktu wukuf 4 petang sampai 12 malam, kita guna doa tu pukul berapa je? 4 hingga 4.10 minit sahaja. Baki kita dah masak, dah pam-pam, kita dah relax. So apa sebenarnya yang kita boleh ubah mungkin pada tahun ini? Perubahan baru yang kita buat adalah from sekarang, hari ni, keluarkan telefon ataupun keluarkan buku, senaraikan apa yang kita nak Allah bagi dekat kita. Kita selalu minta doa, ya Allah berilah aku ketakwaan, berilah aku keimanan, berilah aku kesabaran. Terlampau umum. So kalau tahun ni kita ada anak yang menghadapi peperiksaan, tulis list pertama, ya Allah sebutkan nama anak. Si Fulan bin Fulan akan menghadapi peperiksaan. Ya Allah, Kau lapangkanlah dia. Kau rajinkanlah dia baca buku. Ya Allah, Kau berilah dia ilham. List doa tu panjang. Lepas tu doa kedua, mungkin kita ada ibu ayah yang sakit. Ya Allah, Kau bagilah kesembuhan. Biarlah mak ayahku panjang untuk 100 tahun lagi. Tapi dengan iman, dengan takwa. Kalau boleh, hari Arafah doanya bukan 1, bukan 2, bukan 3. Kalau boleh 200, 300. Yalah, senarai, tulis. Tulis saja. Dan habit suka menulis doa ni sangat bagus. Contoh, kita dah tulis doa waktu Lailatul Qadar. Hari ni kita tambah satu doa. Esok sebab kita setiap hari kita akan berhadapan dengan masalah berbeza. So hari ni doa ni. Tiba-tiba kita dah siap 200 doa. Tiba-tiba esok Allah uji pula. Kita ada salah faham dengan suami. Tambah doa. Ya Allah, bila suami aku memberi ujian kepadaku, Kau jadikan aku isteri yang sabar. Jadikan suamiku suami yang sabar dalam menghadapi kerenah rumah tangga. Lusa pula tiba-tiba ada masalah. Kalau masak je masin. Ya Allah, tolonglah jadikan aku tulis orang yang... juga ya? Tulis. Walaupun pada kemanisan dalam kopi. Kita kena sentiasa dari mana satu buku lah, buku doa. Sangat. Saya memang ada satu list yang memang saya tulis. Sebab kadang-kadang suami saya cakap, tolong doakan saya untuk sekian. Oh, betul lah. Lepas tu saya buka note saya tambah. Okay, saya sebab nak tulis full kadang-kadang tak sempat kan. Okay, tulis. Jangan lupa doakan sekian. So malam saya free, saya edit balik tag, tambah. So list tu sebenarnya daripada 5, 10, 15 dia dah jadi ratus-ratus. So waktu wukuf nanti, masa tu bentang sejadah, pakai telekung, duduk, bagi semua. Wah, baguslah. Dengan keadaan yakin, penutup pada doa tu satu je. Ya Allah, andai ada doa yang masih terbuku dalam hati, yang mana aku tak luahkan, yang mana tersimpan dan aku terlupa, maka Engkau kabulkanlah jika ia baik untukku. Dan jika ianya tidak baik untukku, Ya Allah, aku pohon jadikanlah ia yang terbaik untukku dan memberi keimanan untukku. Ini bagus tip ni. Kan? Memang kena, itulah gunanya, guna handphone ke, guna apa je. Kan. Yang penting catat. Tak adalah nak buka doa Google bahasa Arab panjang-panjang yang kita tak supaya faham. Kita terpimpin ya. Betul, sangat-sangat. Itu trend yang sepatutnya kita buat. Kita kena tulis apa yang kita nak. Sebab rugi tau waktu wukuf tu lama. Ya, betul. Tapi kita balik-balik doa benda sama. Allah dah bagi iman, dah bagi takwa. Tapi benda lain belum tentu. Yalah, kalau di masa musim haji, kalau di sana ada orang kirim doa. Macam saya dulu dapat orang kirim doa. Banyak kan? Banyak. Lagi dekat handphone nak kena star-star doa tu. Lepas tu orang pun kan, yalah, kadang-kadang ada yang tu, ya Allah, Kau kabulkanlah hajat segala orang-orang. Aku tak sempat nak baca ni, ya Allah. Mereka ni kadang-kadang saya cakapkan, Ya Allah, Kau datangkan aku ke bumi Arafah ini sebagai wakil kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang tak dapat pergi, Ya Allah. Mereka mengirimkan doa-doa ini, Ya Allah, yang mampu ku baca dan ada yang tak mampu. Tapi Kau kabulkanlah hajat-hajat mereka, Ya Allah. Mungkin asbab kerana hajat mereka itu Kau ni kan aku di sini. Betul. Saya ingat lagi kan, bawa macam-macam kan. Sampai kita rasa, bila orang kata, boleh tak doa? Boleh tak? Saya kata, bagi je. Sebab orang menaruh harapan kan. Bagi je kita doa kan. Sebab saya bayangkan masa tu, masa musim haji tu, saya bayangkan, ya Allah, rasanya macam Mekah tu, Arafah tu, sangat penuh lah. Bayangkan malaikat turun, roh segala. Kalau kita tengok gambar yang biasa ambil pun macam semut-semut kecil-kecil kan. Yelah. Roh-roh para Nabi, para semua bersama kan. Jadi kita merasakan, ya Allah, hebatnya mereka kan. Kalau kita nampak lah kan. Tapi hakikatnya itulah kan. Maka di situlah doa tu. Doa kan. Membawa doa kan.
Tapi kalau orang yang tak pergi tu, dia Ustazah kata tu. Tulis. Kita banyak. selalu kirim untuk mereka dekat sana. Doa tu yang kita kirim, buka baca sendiri dekat sini, sama je. Maknanya kita pun boleh ajar anak kita kan macam tu kan. Betul. Siapa ada hajat doa, mari kita sama-sama tulis. Betul, sangat kena tulis. Lepas tu kalau ada anak-anak kan, doa mereka makbul lagi lah kan. Kanak-kanak yang kecil duduk sama-sama, mari kita baca lah. Okay, amin. Sekadar sebut amin je. Saya kalau waktu hujan, mak saya kalau kat sebelah, mak doakan mak doakan amin lancar benda ni. Mak saya dia tak sambung doa. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dah memadai. Even dengan suami pun cakap, awak doakan buku saya laku laris. Amin. Betul. Dan hari ni kenapa nak takut minta doa? Kan macam saya cakap, minta banyak-banyak. Minta kalau boleh. Habib kata besar-besar. Banyak. Minta je, ya Allah, aku nak jadi jutawan. Bila aku jadi jutawan, aku nak bagi orang miskin. Aku nak mudahkan semua umat Islam. Ya Allah, aku kena jadi jutawan. Sebab apa? Baru orang nampak Engkau Tuhan yang Maha Kaya mengkayakan kami dengan keimanan. Cerita macam tu. Habib Umar yang punya macam tu. Anak saya tengok yang ikut dia. Lepas dia kata, Umi, Habib doa macam ni lah, Umi. Minta doa banyak. Umi angkat tangan besar-besar, Umi. Sungguh-sungguh. Saya tengok, betul lah. Dia kata, betul. Jadi begitu ya, peranan doa, peranan kita apa semua so, ya. Trend tu kita kena hidupkan. Trend menyenaraikan. Puan Ajar balik cakap anak-anak, lepas ni ibu tahu, list doa. Jangan sebab kita kadang-kadang nak doa waktu tu kita terlupa. Betul. So list je. Ya. Puan Ajar pandai buat juga tahu. Listkan panjang-panjang. Kena catik juga kena lah. Catik, kan. betul. Betul lah, satu idea yang bagus kan untuk kita catik lah. Jadi itulah kepada anda yang berada di luar sana, jadi dapatkanlah buku ini, buku yang cukup istimewa daripada buah tangan daripada Habib Ali Zainal Abidin yang disusun semula oleh Ustazah Siti Aminah kan, yang telah mendapat sentuhan, dan Habib sendiri yang telah menengok buku ni, dan ada istimewa Ustazah Aminah dapat tanda tangan daripada Habib Ali, dapat tulisan dan doa daripada Habib Ali kan, masya-Allah, barakallah, sungguhlah kan Tuan Guru yang telah meraihkan apa yang telah kita usahakan untuk mempermudahkan jalan dakwah dan kerja-kerja Tuan Guru kita. Dan Ustazah juga ada buku Asas-Asas Fardu Ain Wanita. Jadi banyak ya kupasan-kupasan yang menarik dalam buku-buku Ustazah. Boleh banyakkan baca sebab lagi-lagi wanita. Sebab al-ummu madrasatul aulad. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.